Li, boleh bagi Abah pakai dulu duit raya Li. Nanti Abah ganti. Alah, Abah. Ni duit raya Fazli. Nanti mesti Abah tak ganti balik. Ni stesen dekat rumah kita ni. Lain ya. Stesen ni yang ajar aku betapa payahnya nak jadi seorang bapa. Bapa aku ni dulu kerja cikgu je. Cikgu sekolah rendah. Mak aku pun sama. Gaji kecil je. Tapi anak-anak ramai. Abah, nak ayam pecik. Asyik bubuk ikan je. Alah, Abah. Nak ayam pecik. Dah lama dah tak makan ayam pecik. Yelah. Besok Abah cari. Betul, Abah? Betul. Masa tu, aku rasa semua cukup je. Apa minta, dapat je. Kalau time raya, Abah dengan Mak memang siapkan kami dengan baju baru. Sedondon je. Kereta kami, kereta lama. Aircon pun tak ada. Pintu tu. Nanti jumpa kat rumah Pak Wan ya. InsyaAllah. Tapi okey je. Yang peliknya, muat je kami semua masuk. Li, boleh bagi Abah pakai dulu duit raya Li. Nanti Abah ganti. Alah, Abah. Ni duit raya Fazli. Nanti mesti Abah tak ganti balik. Gua ganti balik, Masa itulah baru aku faham. Bukan senang nak besarkan kami adik-beradik. Nak ayam pecik. Asyik bubuk ikan je. Alah, Abah. Nak ayam pecik. Dah lama dah tak makan ayam pecik. Kenapa Abah tak pakai baju baru? Alah, baju ni pun baru lagi. Bukan selalu pakai, sesekali je. Siapa lagi tak dapat? Dah. Siapa tak dapat lagi? Tak lagi? Boleh lah. Hari tu agaknya Abah dah habis cara dah. Selama ni dia tak pernah tunjuk yang dia susah atau tak cukup. Aku tak boleh bayangkan apa yang dia rasa bila dia minta duit kat aku masa tu. Isi minyak. Abah. Tak payah, Abah. Tak payah.
Percayalah, kasih sayang tiada nilai. Salam Aidilfitri dari BH Petrol.